Proton X90 ini dilancarkan pada tahun 2023 dan pada tahun yang sama, Proton Exora diberhentikan production. Ada orang tanya aku, adakah Proton X90 ini berganti kepada Proton Exora? Apa yang korang boleh nampak? Ini adalah sebuah SUV dan Exora adalah MPV. Dari segi saiz pula, Proton X90 jauh lebih besar daripada Proton Exora. Untuk panjang, Proton X90 adalah lebih kurang 200 mm lebih panjang. Untuk kelebaran dan ketinggian lebih kurang 100 mm dan wheelbase pula hampir 50 mm. Of course, dalam line-up, Proton X90 ini hanyalah salah satunya model yang boleh bawa 7 orang penumpang. Bahagian dalam sesuai untuk keluarga dengan adanya aircon di semua tempat duduk dan kemudahan seperti cup holder dan USB charging port. Ada juga tambah ventilator seat untuk row kedua bagi varian 6-seater. Untuk harga, Proton X90 bermula daripada RM123,000 sehinggalah RM152,000. Walaupun ada penambahan jumlah harga, Proton X90 berada pada segmen D, manakala Proton Exora pada segmen C. Selain itu, penawaran teknologi canggih dan rupa yang moden mungkin mewajarkan nilai yang ditawarkan. Jadi, adakah korang rasa ini adalah pengganti kepada Proton Exora?